Selepas aku kehilangan Mira, hidup aku jadi tidak tenteram. Hidupku hura-hara, aku hanya tinggal di tempat parking. Aku makan tak lalu sampai badan aku kurus. Tapi itu semua tidak lama setelah aku menjumpai seorang. Bunyi macam orang menangis. Macam ku kenal. Hah? Siapa yang menangis? Siapa yang menangis tu? Hilang? Siapa yang menangis tu? Ha? Aku rasa aku suruh duduk sini tadi. Siapa yang menangis tu? Ha? Siapa yang menangis? Tolong pergi sana. Cepat. Lu dah pusing kita buat apa? Rina. Ya Allah, Rina. Rina. Kenapa Rina menangis? Abembe. Ya, Rina. Semua orang buang Rina, Abembe. Semua orang buang Rina. Rina memang patut dibuang. Abembe? Ya. Semua orang tak nak Rina, Abembe. Kenapa? Kenapa semua orang Semua tak orang nak? kecau Rina. Sebab itulah Rina menangis dekat parking. Ya. Rina. Lagi-lagi, Harry dengan Kanda. Kenapa Harry dengan Kanda, Rina? Diorang dua yang menitiskan air mata Rina. Rina. Rina tak pernah menangis depan kamera. Kecuali waktu Abembe sakit ke Echah. Itu Abang Mel sakit ke Echah. Sebab Abang Mel tak nak sakitkan hati Rina. Tapi Rina, Ya, Abembe. Lokman hanya sakitkan seorang wanita dan Lokman berseorangan. Tapi Rina memerlukan dua orang lelaki untuk menjatuhkan air mata yang berharga Rina ke atas muka bumi ini. So Rina, jomlah Rina kita masuk dalam mall. Lokman happykan Rina. Rina nak tak? Lokman happykan Rina? Ha, kita masuk dalam mall. Rina tak nak. Rina tak nak. Rina rasa Rina takkan bahagia dengan Abembe. Kenapa? Rina tak tahu. Sebab Rina. Abembe tak handsome. Haish. Rina nak orang yang handsome. Haish. Rina. Rina lupa skrip kan Rina? Oh. Tak. Tak. Kenapa Rina? Kenapa Rina tak nak masuk mall? Trauma. Sebab Rina trauma, Abembe. Rina trauma. Kenapa Rina? Sebab apa lagi? Sebab trauma, takut orang sakit hati Rina. Sebab Rina takut Abembe pula yang sakitkan hati Rina. Tak ada. Tak ada siapa pun yang boleh sakitkan hati Rina. Disebabkan itu, Abang Mel akan bertukar untuk Rina. Bertukar? Ya. Abembe dah jadi lagi handsome. Ya. Okey. Abembe jangan bagi Rina harapan Okey. Cameraman, tolong ke sana sikit. Abang Mel nak bertukar ni. Okey, Rina kena jauh, Rina kena jauh. Rina kena jauh, okey. Rina kena duduk tepi ni lah. Oh, ya. Abang Mel nak pusing sekejap lagi ni. Abembe tengok Rina Rina tengok Abembe bertukar. Abang Mel, sabar. Abang Mel bertukar ni. Rina pejam mata lah. Pejam mata. Okey, Abang Mel pusing ni. Buka Rina. Rina tak sanggup. Kena Rina kena sanggup. Rina takut Rina kecewa. Tak, Rina takkan kecewa. Sama yang dengan Fatah Amin tak? Lebih daripada Fatah Amin, Lebih Rina. daripada Fatah Amin. Okey. Okey, Abembe. Abembe! Wah. I am daddy hot. I am hot daddy. Sangat mengecewakan. Lokman nak jaga Rina ni daripada kena kacau nanti dalam mall. Lokman tak nak Rina menangis lagi, boleh? Boleh. Aduh, Rina nak yang sado. So nak Abang Mel nak jaga Rina macam Rina je jaga Abang Mel tadi. Kita sama-sama menjaga. Rina ni tak habis-habis Syamil Lokman. Lokman benci lah Rina macam ni. Oh, kalau Lokman Syamil Rina, Rina buat tak kisah. Lokman berajuk ni. Lokman kata peha Rina macam makcik. Kau tu tahu pun sekejap. Oh. Okey. Biar. So, boleh terima. Lokman kena terima je dah kalau Rina shaming. Okay, Rina pun kena terima lah kalau Man cinta dekat Rina. Terima.
Bodyguard kena macu sikit. So Rina, jom kita masuk dalam mall sebabkan dah panas. Jom. So guys, kita akan bawa Rina jalan-jalan dalam mall. Kita akan jaga Rina sebagaimana Lokman menjaga permaisuri hati Lokman. So Rina, mari Lokman pegangkan Rina. Tak payah. I am bodyguard. I am your bodyguard right now. You want me to dukung you? Tak boleh Abang tak mampu. Ya, nasib baik. Kalau tak mampu, kalau tahu dah Abang tak mampu, tolong kuruskan badan anda, okey? Ya, Rina tengah cubalah ni. Okey, bagus. Abang kan dah tolong Rina. Abang tolong tolong Rina. Rina, kan? Nanti Abang belanja yogurt untuk Rina pagi-pagi, okey? Yeah. Excited Rina? Excited. Jom. Rina house. Bukan, nampaknya lift ni Abang. Panas. Ya, panas. Lokman macam deja vu lah. Lokman dah buat macam ni dekat orang. Betul juga. Dia tak tahu apa-apa ni. Rina tak tahu. Rina tak tengok konten adik Rina sebelum ni dengan Lokman. Abang Professional. I am your bodyguard right now. Tahu, sikit-sikit syamai Abang ni. Sorry. Abang kena. Abang fokus. Okay, fokus. Sekarang ni kita tengah tunggu lift. Sekarang ni bos nak pergi mana bos? Bos rasa bos nak pergi cari lens. Bos nak cari lens? Ya, Buat sebab apa, lens bos ni dah expired. Ya, tengok bos. Wow. So beautiful lah you punya mata. Terima kasih. Terima kasih Abang Abang sekarang tengah intai mata dia. Abang pakai je spek tu. Supaya Abang boleh tengok keindahan ni. Betul. Tak apa kantoi. Okay, sekarang kita tengah tunggu lift Rina. Bos, apa kita naik tangga je? Jom kita naik tangga. Bos, okey naik tangga? Tak tahulah. Bos takut bos tak larat. Ya, takut bos sampai atas. Bos okey? Abang lah. Abang nak kari dah. Jangan. Kenapa? Tulang ni perlu banyakkan lemak lagi Rina. Jom kita pergi naik tangga. Dah asal bodyguard tak guna. Lecet sangat. Rina, come on. Jadi mana Rina nak lalu ni? Rina nak lalu mana? Ya. Rina lalu tengah tu lagi. Jangan Rina. Okey Rina, cepat. Apa Rina? Cepat. Rina. Cepat Rina. Kameraman, cepat masuk. Rina, sabar. Kenapa Abang? Naik tangga je pun. Kotor. Kena lap dulu. Okey, Abang kena lap dulu Tangan Rina tu hanya boleh. Hanya Abang boleh apa? Jom Rina naik Rina. Wush. Itu dengan gaya penat ke? Ha? Itu naik tangga gaya penat ke? Taklah, semangat lagi ni. Ui, gaya penat tu nampak seksi lah. Seksi. Kalau Rina boleh tunjuk skill apa-apa lagi. Ui. Dah seksi Abang lap. Ha? Lap lah, Rina nak pegang. Dia tu suruh lap apa ni? Salah Abang tu. Okey, lap ni ya? Tangga. Okey. Sabun Rina. Janganlah Abang Masya. Masya mana ada Masya. Oh, hari ni bau minyak Abang tak kuat sangat lah. Ya ke? Ha. Ini Tak menyakitkan hidup Rina. Ini terpaku ke dengan bau Batman? Masya Abang cakap Abang. Hai. Nampak gentleman tak? Nampak. Jom Rina. Okey, jom Abang. Rina nak Abang carikan Rina kedai spek mata. Kedai spek mata? Ya, sebab Rina nak beli lens. Spek Rina mata? tak nampak sekarang ni. Rina tengah tak nampak? Rina nak Lokman pimpin kan? Tak nak Abang. Rina boleh pegang beg kot. Pegang beg Abang macam ni. Saya rasa sweet bos. Jom bos. Nampak bos. tak rasa sweet? Oh, jangan lebih-lebih. Okey. Gancik kita berbeza tau. Okey, saya bodyguard Rina saja. Dah asal perempuan aku kutip daripada parking lot lah. Apa nama kedai cermin mata tu? Tak tahu, tu kerja awak cari dah. Okey. Kenapa awak kan? Kenapa awak ni? Kerja kau, aku cari lah. Okey bos, saya akan cari spek mata untuk bos. Okey.
Kita spek je, spek apa-apa je. Betul ni bos? Ya. Memalukannya muka saya. Kita nak cari dekat mana? Sekejap, bagi Lokman ingat dulu. Ha, mana? Watson. Watson mana ada lens? Oh, tak ada lens eh? Sorry lah. Kata pemain hati wanita. Dalam Watson pun tak tahu Ini ada first apa. time jadi bodyguard. Okey. Biasanya jadi suri hati awak je. Mengatuk lah. Mengantuk. Aduh, jap Lokman cari ya. Tahu tak ada sekarang ni Rina dengan lapar Tak, ini je. kameraman kenapa rapat sangat ni? Kan kita laju sangat. Janganlah marah kameraman tu. Okey, tak. Biar, kena mainkan penumbuk lah. Okay. Aduh, Rina lapar sekali ni. Rina lapar? Kameraman. Rina apa? Abang Man. Rina nak makan apa? Kita cari makanan dulu lah Rina. Kenapa? Awak pun lapar ke? Tak lah. Kata? Kameraman yang lapar. Tak, dia dah makan dah tadi. Tadi cakap tak makan lagi. Rina yang lapar. Rina yang lapar. Rina yang lapar. Rina nak makan apa? Kita cari makanan dulu lah. Baru cari tu Okey, jom kita cari makanan dulu biar perut Rina kenyang dan Beli kita... air je, Rina nak air je. Rina nak air je? Air masak? Air caji. Ha? Air caji. Caji lagi. Rina nak air caji. So, kita pergi cari air caji dulu untuk Miss Rina. So, let's go. Malunya berjalan depan orang ramai sebenarnya. Kenapa Abang Man nak malu? Tapi tak apalah. Tahap cancel man Abang Man naik 1% tau. Ya ke? Bila pakai macam ni. Ya ke? Ya. Wow. Tapi Abang Meh tak malu kot. Kenapa? Sebab ada perempuan cantik di sisi Abang Meh. Dia tahu apa, Rina dah menutupi kemaluan Abang Man. Ha? Abang Meh tak ada sifat malu kalau bersama dengan Rina. Sebab? Sebab Rina cantik. Bila orang cantik bersama dengan orang handsome, auto jadi perfect. Rina menutupi tak cancel man Abang Man lah. Tak apalah Rina. Asalkan Dia Rina... macam balance, dia balance. Okey, Rina pun kurang cantik jugalah. Balance je. Abang Meh Dari segi badan lah kot, faham tak? Dia macam balance lah. Abang Man muka tak handsome, body okey. body okey. Entahlah. Rina tergila dengan Tak body okey juga Abang. sebenarnya. Aduh, Rina tergila dengan body Abang Meh ke? Aduh. Tolonglah Rina. Nasib baik Abang Man tinggi sikit je dari Rina. Ya ke? Ya Abang Man. Tapi kita nampak macam sweet kan? Abang Meh tinggi sikit daripada Rina. Sebab rambut kot, rambut tinggi sangat. Rambut tinggi sangat dah? Ya, Aduh, betul. bolehlah. So, kita nak naik eskalator dulu. Abang Man, sekarang Rina malu dengan Abang Man. Kenapa Rina malu? Sebab macam orang tengok-tengok je. Mana ada? Abang Meh jaga Rina. Jangan sakiti hati saya. Abang Man. Jangan sakiti hati saya. Asal saya pula. Ini hati Abang Meh lah. Jangan sakiti. Jangan tengok-tengok Rina. Saya tahu Rina cantik. Abang Man slow sikit, Abang Man malu lah. Rina malu. Cakap tadi Rina tak malu ke Abang Meh? Perangai tu elok lah sikit Abang Man. Apa pandang-pandang? Ha? Oi. Hai Rina. Ya Abang Man. Abang Man, sekejap lagi Rina nak pergi sini tau. Rina nak main benda ni? Nantilah, nanti. Boleh untuk Miss Rina, Abang Meh sanggup melakukan apa saja. Sekarang ni nak pakai kat mana? Abang Man dah tolong fikir. Aduh, Rina tak nak guna otak Rina hari ni. Okey. Lokman akan gunakan otak Rina. Rina tak nak guna otak Rina. Ya, Lokman lah tolong berfikir untuk Rina. Okey. Biasa perempuan Abang suka Man minum yang- air. Ya. Rina nak air apa? Rina nak caji ke Rina cakap? Caji. Benda caji mana caji? Rina stres lah bodyguard macam ni. Okey. Caji sebelah sini. Okey. Mungkin bayar apa aku jadi bodyguard mu? Abang Man rela hati kan? Boleh kerja ikhlas sikit. Okey. Rina sepatutnya kena bersyukur. Kenapa? Tak ada orang yang dah boleh terima Rina selain Lokman lah. Itulah yang lain semua nak menyakiti hati Rina je. Ya, Lokman je yang Tapi peluk hati Rina. macam mana Rina nak percaya ke Abang Man? Abang Man pun sakit hati adik Rina. Itu adik Rina. Itu adalah salah satu cara untuk Lokman mendekati Rina sebenarnya. Apa kaitan pula? Tengok, kalau Lokman tak mengenal dengan Aisyah, Lokman tak akan bersama dengan Rina sekarang. Mungkin Lokman bersama dengan Mira lagi. Oh, faham. Kalau kita nak seseorang, kita kena mendekati. Berkorban. Jadi Abang Man mengorbankan hati orang lain. Demi hati Rina. Wow, mind blowing Abang Man. Mind blowing kan? Yeah, so amazing. Wah, Abang Man. Wah. Lokman dah bawa dah Rina dekat syurga makanan. Makanan ni lagi membahagiakan daripada Abang Man. Abang Meh yang bawa Rina sekarang ni? Abang Man nak belanja ke? Yelah, Abang Meh ni kan gentleman punya orang. Takkanlah Abang Meh tak belanja Rina. Setakat makanan Rina, Lokman tu boleh tahu. Rina nak 3 pinggan je kan?
Rina nak makan? Rina kan tengah diet kan. Satu dah cukup. Satu dah cukup. Ayo. Bersama dengan Lokman Rina akan kenyang dengan cepat lah. Bestnya macam ni. Patutlah ada orang tu bahagia kan Bebe? Kan, bahagia. Kalau dengan Abang akan bahagia sebab Baru Rina faham. Rina nak makan apa? Sebab tangan ni dah lenguh dah ni Rina. Dia cari yang belah sana lah. Bila saya di belah sana. Abang makan dah juga. Ya, Rina ada nak lalu Rina. Oh, sorry. Abang makan dah Abang juga. tak protect Rina lah tadi. Abang dah tak guna lah. Ajak Abang lagi pukul dia. Pergi. Rina, janganlah pegang Lokman. Lepaskan. Rina pegang tangan Lokman. Abang jangan ambil pai tu. Okey, Abang tak ambil. Okey. Rina nak makan apa? Ya, Abang pilihkan sebagai bodyguard yang baik. Sebagai bodyguard yang bagus. Rina kena makan sayur yang banyak Rina. Ya, saya apa? Supaya bahagian-bahagian lemak yang tertutup dengan isi tu boleh hilang. Ya, supaya lemak Rina cair Abang Mek. Betul Rina. Ya je lah lemak yang cair. Jangan hati Rina kat Abang Mek. Rina tak nak ke hati dia cair kat Abang Mek? Tak set Abang Mek. Kenapa? Sebab takut jatuh cinta lah. jatuh cinta Abang Mek. Okey, Rina ada perasaan lah kat Abang Mek sebelum ni. Kita Rina gigit jari. Kenapa? Tak Rina nak. gigit jari. Nak berblushing lah. Gigit jari Rina. Abang Mek Rina gigit je. Bos pilih selok Miss Rina bos lah apalah. Mana makanan Nasib diet tak ni? isteri lah. Apa? Tak ada makanan diet pun. Makanan diet ni. Grilled salmon fillet with cheese sauce. Wah, Mana lah Abang Mek pilih? Ya. Ini memang teringin lah Abang Mek. Abang Mek ni murah ke mahal Abang Mek? Ini. Lagi Murah-murah je Abang lagi Mek. mahal lah antara perkahwinan kita lah Rina. Abang Mek. Rina macam tak nak kahwin dengan Abang Man je. Memang dia tak nak kan? Tak nak. Abang dah perasan lah. Okey Rina, cepat Rina. Dia lah. Order. Yang partner dengan Rina semua jatuh hati dengan Rina. Dia tak nak lah macam tu. Lokman takkan jatuh hati dengan Rina. Tak semudah itu. Lokman kalau jatuh hati, Lokman akan halalkan Rina. Okey? Dia nak ini. Sizzling salmon with cheesy wedges. Ya. Abang Mek makan lah juga. Ya, Abang Man nak order Apa ni. dah? Nampak macam kelas sikit. Abang Man tempat What do dah you Rina. want? Baby? Baby bro. Miss? I want a salmon one. Hey, Yeah. please sizzling salmon with cheesy wedges. Elok sikit Amir memalukan lah. Bodyguard. Cakap English tu betul sikit. Abang Mek nak makan apa? Bodyguard kena makan masam. Senyum untuk Rina je. Spaghetti with deep fried scallops. Scallop. Rina, diam. Jangan membahan Lokman. Lokman cuba jadi yang Tak, terbaik. betul lah tu. Betul? Ya. Bijak siang. Ha? Yalah. Jangan. Rakam Lokman bayar tak ada. Lokman mana? Tunjuk gentleman Lokman dekat orang lain. Dekat Rina saja. Rina. Kalau nanti oleh pula itu goda dengan Lokman. Rina tak nak puji ke kehansoman jamban dengan misai Lokman? Rina kena kata dia tak suka orang berdua pula Lokman. Ha? Apa? Rina nak sentuh misai Lokman? Mana boleh? Halalkan Lokman dulu. Lokman kena cakap. Misal kau nak tak nak je tumbuh. Bertumpuk sana bertumpuk sini. Hai. Oh, maksudnya Rina perhatikan lah misai Lokmannya. Dah tahu betul-betul. Ketara je lah. Ai. Air? Dia nak jom beli air? Jom kita pergi beli air. Jom. Jom. Nampak macam pasangan yang sweet ataupun bodyguard yang sweet? Si bodyguard. Lokman dah besarkan Macam tubuh. kuli-kuli. Lokman dah besarkan tubuh. Lokman cepatlah, dia dah harga dah ni. Rina dah harga? Ya. Jom, Lokman carikan air untuk Rina. Rina nak air apa? Lalu. Lokman lalu. Lokman, dia dah hampir ketamprak tadi. Lokman jaga Rina, betul tak? Betul. Suka tak Lokman jaga Rina? Suka lah bodyguard ni. Betul? Suka tak? Suka. Lokman dia nak air Lokman. Sabar, jaga Rina. Lalu. Dah mahal lah Rina daripada apa ni? Lalu. Lokman jaga Rina. Lokman Lokman, takut kau ada. saja je nak rapat dengan aku kan? Mana ada. Rina, order sini Rina. Udah sini lah. Rina, Okey. memalukan lah Rina ni. Tak benar Rina memalukan. jangan lepak sini. Lokman panggil lah tadi. Panggil orangnya. Akak, Ni lah gara-gara Lokman. Kak, Awak nak coconut pandan? bos saya nak coconut pandan satu. Best. Anak saya nak ais lemon tea satu. Lokman nak apa? Soya.
Bos nak belanja ke? Biar bos belanja. Bos belanja. Rakan tolong rakam yang bos Okay, belanja. bos. Okay, bos. Bos nak tunjuk terpaling kaya lah tu. Bos baru dapat gaji. Bos nak tunjuk terpaling kaya lah, bos. Yelah baru boleh bayar kau. Bayar? Dina nak bayar Lokman? Bayar. Oh my god. Dina nak bayar Lokman? Aduh, blushing lah. Dina nak bayar Lokman ke? Rumah kecil lumayan tak lepas. Tak lepas. Okey, lepas. Memalukan je kalau tak lepas. Cukup. Dia Lokman bayar. Kenapa? Bos tak guna. Kenapa tak cukup Lokman memalukan? Ya, memerlukan. Mari Lokman tutup kemaluan Dina. Lokman masalahnya ada duit. Nak tahu tak rahsia? Kenapa tak lepas? Lokman telah block akaun Rina. Lokman tak nak bagi Rina keluarkan satu sen untuk Lokman. Ini masalah serius ni. Rasa kad aku tak ada guna ni. Macam ni. Aku tak boleh bayar tadi kat sana. Try buka bank dulu. Okey, lepas tu? Lepas tu tengok, ada duit tak dalam tu? Ada. Ada. Mungkin sampai limit dah. Ha. Lokman dah cakap Lokman tutup akaun Rina. Lokman tak nak Rina berbelanja. Sekejap lagi kita pergi buka Maybank lagi. Kenapa tu nak buat duit antara Lokman ke? Ya. Rina, try tengok sini. Mak ai cantik siap. Dia nak tahu. Rina, siapa Rina siapa blow mak up Rina? demi Abebe. Siapa mak Rina? Herlan, Puan Herlan. Nampak sadar? Abebe boleh ambil tu. Nampak? Ni. Wow. Muda ada lagi Abebe, muda ada lagi. Wow. Nampak dada tak? Rina malu. Jangan sentuh Rina. Dekat je. Jangan Sikit sentuh. Abebe, sikit je Abebe. Nak sikit, Rina tengok sikit. Okey. Ada gelinya. Sakit mata Abebe. Okey. Ni last aku buat konten ni, confirm last. Ni nasib baik Rina. Kalau orang lain tak buat dah, nasib baik. Sebab Rina ni ada satu special, itu kecantikannya. Okey. Lembab lah man. Hello, miss. Yes. Oh, you so late ah? This is your food. Yes. Miss, you so beautiful, miss. Wow, thank you. Yeah, miss. Oh, wait. Why? Make sure eat bersih Bersih, wait. Bersih. This is safety. Yeah. Nanti I sakit perut. Yeah. Oh. This one. Yes, make sure you can see yourself. Can see? Yeah. Wow. Can see you and me. Yeah. So sweet, see? you and me. Yeah. Sweet. Yeah? I like that. Wow. Wait. Why, apa lagi? Oi. I dah lapar ni. Ni because I not halal with you. Is kita halal, I put this in you tau. It's okay, I can put my Okay. myself. If you comot, you lap ini your mulut, okay? You lalap kan? I lapkan. Suka tu. I lapkan, I suka lah kalau belakang kamera. Depan kamera, I tak berapa suka. Okay, Yeah. I tolong bacakan doa untuk you. Wow. I Bismillahirrahmanirrahim. ambilkan Ya Allah, jadikanlah Rina Yeah. sip yang terakhir buat diriku. Memang terakhir Yang dah. terakhir. Jadikanlah Rina Yeah. sekurus-kurusnya seperti kurusnya Amin. diriku. Amin. Jadilah Lokman sesadu-sadu Lokman seperti Rina sekarang. Amin. Amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Panjang lagi doa. Amin. Amin. Jemput makan. Okay, makan. Apa-apa? Ya? Okey, jadi Abang Lokman datang, okey? Okay, Abang Lokman pergi dulu, okey? pergi. Nanti tak berselera Rina. Lembab lah bodyguard deh. Ya, bos. Saya dah siap makan ni. Bos dah siap makan. Ya. Apa perasaan bos lepas makan? Kenyang? Berasa kenyang. Rasa tercabut dah butang eh. Bos, depatkan sikit meja ni. Kenapa? Biar perut boleh ke depan. Muat. Muat, okey. Biadab lah bodyguard. Sorry, bos. Apakah perasaan bos selepas keluar dengan Lokman? Keluar dengan Lokman ke keluar dengan bodyguard? Keluar Takkanlah dengan... Lokman perbuatakan macam ni. Hah? Dia tak suka kalau Lokman perbuatakan macam ni? Handsome lah Lokman macam ni. Dina happy lah keluar dengan Lokman. Sejujur, Lokman nak jawapan jujur ke? Lokman nak jawapan jujur, ikhlas daripada hati Rina. Sejujurnya, Sekejap. Dada tak naik. Okey, dada dah naik. tak akan mengubah jawapan Rina pun. Tak mengubah juga. Tak mengubah apa-apa. Lokman, Sejujurnya, solat 5 waktu Rina.
Jadi? Ha? Saja nak cakap. Cakap boleh lah Lokman. Takkan nak solat depan Rina. Takkan nak solat. Aku nak solat, aku bawa mu. Aku video call mu. Buat video ke aku. Nampaklah. Tak gambar, tak gambar. Boleh? Itu dia kira update dah tu. Dia kira update dah tu. Tak nak, Rina tak nak. Dia tak ada update-update kat Lokman ke? Buat semak lah, nanti Rina block nombor Lokman. Sampai hati Rina. Berapa Untuk rate puaskan- act of service Lokman? Yelah, untuk puaskan hati Lokman, 1000 per 10 lah Rina bagi. Wow. Oh, puas? Hah? Puas tak? Puas. Puas. Tapi Lokman tak puas lagi. Apa lagi? Lokman nak Rina senyum sekali kat Lokman. Apa lagi Lokman? Kenyit mata lah satu. Kau ni lebih-lebih lah. Tolonglah. Lokman tak minta bayaran. Dia kata je tak? Belum minta satu Kau kelipan minta- mata je. Kau minta dekat SS kau. Kamu bising. Kamu bising. Tisu bekas Rina lap mulut. Bawa selemen dah Rina. Gelilah. Cepat Rina, kenyit mata kat Lokman. Apa tak nak? Cepat Rina. Rina kenyit mata kat orang lain tak apa. Kenapa punya mata? Lokman kenapa? Lokman tak sihat ke? Sebab Rina tak kenyit mata kat Lokman. Tolonglah Rina, sekali je please. Lokman jangan mengasah orang boleh tak? Jangan paksa-paksa. Okeylah, Lokman merajuk sekali lagi lah. Merajuk lah siapa nak pujuk. Rina kena ingat Lokman lah yang happy kan Rina. Rina Rina dulu perlu dihappykan lagi. Rina dihina oleh orang kata Rina ni gemuk. Lokman juga yang backup Rina. Cakap Rina ni kurus. Lokman lah yang kata Rina gemuk tu. Tapi Lokman support Rina makan yogurt. Ingatlah ada kontak mi. Rina dah makan yogurt tapi Rina nak makan nasi. Lokman tak bagi. Sebab Lokman nak menjaga kesihatan lemak-lemak Rina yang berada di tubuh Rina. Kenapa? Tak tahu ke? Makin orang. Lokman ni kenapa batu-batu? Lokman. Nanti Rina berjangkit macam mana? Ha? Rina berjangkit, jangan risau. Maknanya Lokman kena berjauh dengan Rina lah. Lokman tak boleh Lokman berjauh. lah yang membahayakan Rina. Kenapa? Ha? Rina tak sanggup ke berbahaya dengan Lokman? Tak. Lokman sanggup gadakan nyawa Lokman untuk melindungi Rina. Rina tak sanggup bersama dengan Lokman. Dah lah. Konten ni Lokman merajuk. Lokman merajuk pula. Lokman merajuk, pandai-pandai lah. Okay? Kita sambung ke konten kedua. Ini drama ni, merajuk ni. Merajuk lah kau. Aku tak nak pujuk pun. Rina jangan sentuh. Jangan Lokman nak merajuk lagi. Tuh. Kita tak ada tarik betul-betul ke? Tak nak. Shot sendirilah kau ni. Apalah, shot sendiri asalkan Rina akan tepi. Okay? So guys, itu sajalah konten Marina pada kali ini. Ya? Harap korang enjoy. Saya jadi bodyguard Marina. Sebenarnya kita nak buat panjang lagi. Apa je lagi? Sebenarnya kita nak cut kat sini je. Jadi saya tak nak bagi keletihan Rina itu terlampau. Sebab Rina sekejap lagi dia nak shoot konten dia. So lepas korang tengok konten saya, korang pernah pergi tengok konten dia. Betul kan awak kan? Awak pula dah. Ya Allah. Betul. Betul. So itu sajalah konten Marina pada kali ini. Kita tak ada konten outro kita macam mana Marina. Lokman ada dia? Mana ada dia Lokman fikir. Itu saja konten kita pada kali ini. Jumpa lagi di next video. Rina Luncur.